Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi dalam subjek Jawi tahun 3. Hari ini kita akan belajar hukum difton. Apa itu difton? Difton ialah gabungan dua huruf vokal dalam satu suku kata yang dilafazkan secara geluncur. Difton terdapat di awal, di tengah dan di akhir perkataan. Difton ada 3. Au, ai dan oi. Au di awal kalimah kita tulis alif, hamzah, waw. Contohnya aur. Alif, hamzah, waw, ra, aur. Audio. Alif, hamzah, waw, au, dal, ya, waw. Dio. Audio. Au di tengah. Kita tulis alif, waw. Contohnya tauhu. Ta, alif, waw, tau. Ha, waw, tauhu. Saudara. Sin, alif, waw, saw. Da, alif, da. Ra, alif, ra. Saudara. Au di akhir kalimah. Contohnya surau. Sin, waw, su. Ra, alif, waw, raw. Surau. Kerbau. Kaf, ra, kar. Ba, alif, waw, bau. Kerbau. Ai di awal kalimah ditulis alif, hamzah, ya. Contohnya icing. Alif, hamzah, ya, ai. Sin, ya, nga, sing. Icing. Ice cream. Alif, hamzah, ya, sin, ice. Kaf, ra, ya, min. Cream. Ice cream. Di tengah ditulis alif, ya. Contohnya baiduri. Ba, alif, ya, bai. Dal, waw, du. Ra, ya, ri. Baiduri. Permaidani. Pa, ra, per. Ma, alif, ya, mai. Dal, alif, da. Nun, ya, ni. Permaidani. Di akhir kalimah ditulis alif, ya. Contohnya keldai. Kaf, lam, kel. Dal, alif, ya, dai. Keldai. Tapai. Ta, alif, ta. Pa, alif, ya, pai. Tapai. Bagi difton oi pula, di awal kalimah ditulis alif, waw, waw, ya. Contohnya oidium. Alif, waw, waw, ya, oi. Dal, ya, mim. Dium. Oidium. Di tengah pula ditulis waw, ya. Contohnya boycott. Ba, waw, ya, boy. Kaf, waw, ta, kot. Boycott. Di akhir pula ditulis waw, ya. Contohnya kaloi. Kaf, alif, ka. Lam, waw, ya, loi. Kaloi. Amboi. Alif, mim, am. Ba, waw, ya, boy. Amboi. Baiklah, setelah memahami, kamu dikehendaki membuat latihan menukarkan perkataan berikut kepada ejaan Jawi.
Selamat mencuba. Assalamualaikum.